Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Welcome back with Zara. Hari ni Zara ada dekat Little Khalif Kalam Khalifah untuk hari inilah. Sebab semalam Zara dekat Lil Fins. Hari ni Zara dekat LC. So berkaitan dengan semua aspek ataupun soalan daripada LC, boleh bagi tahu Zara. Sekarang pun Zara dah masukkan juga tau kita punya bag biru. Okay, terima kasih yang mana yang dah share, yang dah join tu terima kasih. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Mak Noh, thank you tau join. Yang baru masuk, baru join tu boleh dulu follow kita. Bolehlah dululah tap screen ke, share ke, kod lah Ada sanak saudara, ada orang kata apa, members yang memang tengah cari satu tempat untuk hantar anak-anak tercinta untuk belajar lah. Kita ambil daripada umur 4 tahun sampai umur 6 tahun. Ada a few package yang kita sediakan juga tau. Okay, korang yang baru masuk, baru join ni, belum lagi follow kita, boleh follow kita dulu. Sebab setiap kali kita ada event, kita ada pemberitahuan ataupun announcement, kita memang akan post dekat kita punya social media lah. Seperti contohnya pendaftaran untuk tahun 2026 sudah pun dibuka. Dan juga untuk early bird, yang mana Grab early bird promotion, yang mana nak register, kita akan ada item yang manis-manis, dapat juga harga manis-manis kita bagi. Sebab Sarah nak sebut FREE ni tak boleh. Nak sebut FREE ni tak boleh, nanti kena nilai, orang kata kena restrict. Okay, you all yang baru masuk, yang baru join, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Yang tak kenal lagi, ini adalah Zara. Saya Zara daripada Kalam Khalifah lah, Little Khalif Kalam Khalifah. Untuk yang baru join, belum lagi follow kita, boleh follow kita dululah. Thank you lah join kita punya live. Okay, untuk hari ni Zara nak cerita sikit lah a few things. Little Khalif Kalam Khalifah ni ada berapa outlet, apa je aktiviti yang ada, package apa yang ada. Sementara tu follow kita dulu. Ataupun any question yang nak tanya regarding fees ke, yuran ke, boleh je. Ataupun macam, malulah saya nak komen dekat sini, ada tak secara tepi, boleh juga. Sebab Zara pun dah letak bag biru tau dekat bawah. In case kalau korang nak, orang kata apa, korang nak tanya, malu-malu sangat lah, korang boleh tengok dekat bawah tu. Kat bawah tu ada kan bag biru. Jelas naik tak bag birunya? Kalau tak naik bag biru, kena bagi tahu dekat Zara tau. Sebab nanti Zara takut Zara yang cakap bag biru ada, tapi hakikatnya tak ada pun dalam tu. Tak boleh naik, tak selari apa yang Zara nak ceritakan, Zara yang nak cakapkan. Okay, yang baru masuk, yang baru join, belum lagi follow kita, boleh follow kita dulu tak? Ataupun komen-komen lah sikit. Komen-komen suara Zara jelas ke tak, line okay ke tak. Sebab ada certain isu lah. Macam semalam kita ada masalah internet connection, memang akan jadi lag sikit lah. Alang-alang tu boleh lah try follow kita. Kat saya beg putih, dia tak naik macam ni Dia tak naik macam ni warna biru macam tu. Naik tak? Naik tak tu? Suara jelas. Jual apa tu? Zara jual services ataupun teaching aids, yang mana nak bantu anak-anak dalam proses pembelajaran. Okey, yang tak tahu, Zara daripada Little Khalif Kalam Khalifah. Akak, Mama Suriah. Mama Suriah ke Mami Suriah ni, kalau belum follow dulu tau. Zara adalah daripada Little Khalif Kalam Khalifah, yang mana Zara ada kita orang ada 10 outlet ataupun 10 cawangan lah. Okey, Zara sebutkan dulu kod-kod lah. Ada yang terdekat, memang nak hantar orang kata apa, hantar anak-anak dekat Little Khalif, boleh je. Mana-mana outlet ada Kalam Khalifah, kita ada 10. Okey, untuk Kota Baru ataupun Kubang Krian, kita ada Little Khalif Kubang Krian 1, Kubang Krian 2. Zara ada Tunjung 1, Tunjung 2. Zara ada Pasir Tumbuh, Jelawat, Panji, Lundang,
Tok Bali dan juga Beris dekat Bacok. Okey, kalau Jelawat pun sama jugalah area Bacok. Okey, yang ada dalam ni boleh tak tolong Zara follow dulu kita Lita Khalid tu. Sebab Zara kurang sangat lagi ada yang follow. Okey, yang mana nak hantar anak-anak, yang mana memang mencari satu tempat untuk hantar anak untuk daripada umur 4 ke 6 tahun, boleh join kita punya Lita Khalid. Sambil-sambil sekarang Zara nak bagi tahulah, pendaftaran untuk tahun 2026 sudah pun kita buka. Siapa yang grab early promotion ataupun early bird promotion sebelum 30 hari bulan 9, you all akan dapat item mana-mana. Tak kerja kat Tamu Gold dah ke salah orang? Rumah bohong rasanya. Saya adalah orang yang sama. For now Zara balik kampung sekejap lah. Sebab ada masalah keluarga lah. Ayah Zara sudah pun meninggal dunia. Jadi my mom need my support. Tapi still lagi berhubung dengan tamu lah. Rumah bohong macam kenal lah. Saya kurang ingat dah macam mana. Patutlah macam kena. Ya, orang yang sama. Tapi kalau dekat sana nama lain kan. Dekat sini nama lain sikit lah. Kalau ada dekat area Kelantan, yang mana memang nak hantar anak dekat tadika ke, ataupun memang daripada umur 4 tahun ke 6 tahun memang masih mencari tempat untuk anak-anak belajar, boleh hantar dekat Lita Khalid. Specialnya Lita Khalid ni, ia adalah program prasekolah yang mana untuk kanak-kanak umur 4 ke 6 tahun kita sekalikan berkaitan dengan Islami, kita gabungkan Islami dan juga pendidikan akademik. Okey, gitu. Okey, yang mana pernah kenal Zara tu mungkin teacher, principal branch mana teacher? Saya ke yang mana? Sebab kat sini ramai. Kalau saya hanyalah insan yang berdepan dengan anda semua. Gitu. Kalau kat sini adalah ex principal. Tapi kalau memang nak jumpa Zara ada je dekat area Tunjung ni. Okey. Kalau memang nak datang, Zara ada 10 outlet. Bukan Zara lah, Kalam Khalifah ada 10 outlet. Sorry tau, saya selalu bahasakan diri saya Zara. Okey. Kita ada 10 outlet. Kalau dekat dengan mana-mana outlet anda Kalam Khalifah, boleh datang. Kubang Krian 1, Kubang Krian 2, Tunjung 1, Tunjung 2, Pasir Tumbuh, Jelawat, Panji, Lundang, Tok Bali, Beris dekat Bacok. Jadi kalau nak memang macam mana Zara, saya memang betul nak hantar anak saya dekat sini. Sebab specialnya dekat sini kan, kita ada banyak aktiviti. Kita ada 3 package untuk korang. Okay, untuk early bird, siapa yang nak grab harga promotion, yang mana fees dia, kalau contoh pendaftaran 2026, pelajar yang sedia ada ataupun LC yang memang daripada 4 tahun nak naik ke 5 tahun kan, kita akan bagi 50% diskaun lah. Daripada yuran tu 400 jadi 200. Kalau yang baru betul nak masuk kan, kita bagi 25% diskaun, yang mana kita tambah lagi, kita bagi lagi satu bag, kita bagi lagi satu uniform untuk anak-anak tercinta, yang mana yuran yang you all bayar hanyalah RM300 sahaja. Tapi kita akan breakdown lagi lah kalau nak tahu dengan lebih detail package apa yang kita sediakan. Kalau betul nak tengok secara detail, boleh tekan back below tau. Okey, Mama ni apa ni? Mama Amira, Mami, Ibu, Umi, puas hati anak dekat LCKK. Ya Allah, terima kasih. Zara sangat memerlukan feedback daripada parent-parent tau. Sebab kita baru saja aktif dekat social media. Dan jadi kalau ada parents yang bagi feedback dekat sini kan, Zara sangat-sangat berterima kasih tau. Okey, 2 anak dah dekat LCKK. Ya Allah, terima kasih. Okey. Yang Kota Baru branch mana? Okey, untuk Mami Ni Asniza. Dekat tak dengan Tunjung? Dekat tak dengan Kubang Krian? Sebab kalau untuk Tunjung dengan Kubang Krian, kita ada 4. Kita ada 4 outlet. Okey, Tunjung ada 2, Kubang Krian 1, Kubang Krian 2 ada 2 lah. Kira ada 4 outlet dekat tu. Okey, dekat tak dekat area Kubang Krian dan juga Tunjung? Kalau kat situ. Mami, Ibu, Umi. Okey. Oh ya.
Okey. Siapa ni cakap? Okey, ya Allah, terima kasih lah yang mana dah hantar anak-anak dekat sini ya. Zara sangat-sangat berterima kasih. Okey. Betul. Mama Amira cakap untung tu siapa dapat uniform yang register awal. Memang sangat-sangat untung. Kalau you all lambat register after 30 September, you all tak dapat tahu. Yang ni you all kena beli sendiri dekat dalam dah. Kalau Zara sebut third party nanti kena restrict lagi. Okay. Yang ni kalau you all register awal before 30 September, you all akan dapat 2 item ni secara tak perlu bayar. Harga pun kita bagi, harga pendaftaran pun kita bagi 25% diskaun tau. Okay. Untuk Miss ni Atirah ada tak kerja kosong dekat sekolah or office? Yang ni mungkin kena lagi detail dengan kita punya PIC lah. Boleh tekan beg biru kat bawah. Okay, nanti kita punya PIC akan hubungi Miss ni Atirah tau. Jelas tak? Ni Nur Atirah kot. Okay. Kalau Miss berminat, boleh tekan je beg biru dekat bawah tu. Beg biru dekat bawah. Okay. Okay, yang dekat KB Mall. Kalau yang dekat dengan KB Mall, kalau nak hantar swimming tu dekat lah kalau dengan area KB Mall. Cuma kalau KB Mall ke Tunjung ni rasanya dalam 15 ke 20 minit je supposedly. Lundang dekat ke? Kalau Lundang dekat tak? Kalau nak dekat, saya punya ekspresi kat sini cakap kalau nak area KB Mall, either dekat Lundang ataupun dekat Kubang Krian. Kalau dekat kat situ boleh je. Ataupun macam nak lagi detail, nak tahu fees apa yang ada, apa yang kena bayar, package apa yang ada, boleh terus tekan beg biru. Nanti PIC kita akan terus contact lah, akan terus bagi tahu. Okay. Miss Nick Sniza, jauh sis. Cakap jauh. Macam mana? Kalau semalam Zara pergi dekat KB Mall kan, area KB Mall, kita orang ada juga tahu swimming academy, iaitu Lil Fins. Kalau yang pernah join kita punya Lil Fins memang tahu KB Mall tu memang sangat dekat dengan Lil Fins. Cuma kalau untuk LC, untuk Little Khalif yang memang bawa Kalam Khalifah 10 outlet ni, kita ada area Tunjung, Kubang Krian ataupun Lundang. Yang tu dekat dengan KB. Tapi semalam Zara pergi jugalah daripada Tunjung ni pergi ke Lil Fin, area KB Mall. Tak sampai 20 minit pun rasanya kan. Roughly 20 minit macam tu lah. Okay. Sebab yang depan KB Mall ada satu LC, yang tu under mana? Yang tu saya tak pasti. Mungkin sebab kita orang ada banyak ni kan, minta maaf, yang tu bukan under Kalam Khalifah. Yang tu Zara tak pasti. Kita ada banyak organisation yang handle Little Khalif kan. Tapi kalau untuk Kalam Khalifah ni hanya ada 10 saja. Minta maaf sangat. Cuma Zara kalau dekat dengan Zara, Lil Fin yang paling dekat dengan KB Mall. Lil Fins tu adalah swimming academy lah, yang mana anak-anak LC bawah Kalam Khalifah memang akan ada setiap minggu pergi swimming academy. Dia orang belajar berenang with dengan additional fees lah, yang mana akan kita bagi tahu kemudian dalam kita punya package yang ada lah. Okay, minta maaf tau Mama Ni Aniza, sorry lah Zara tak dapat nak tolong yang tu. Kalau yang dekat-dekat ataupun memang under Kalam Khalifah tu, bolehlah Zara bagi tahu juga. Okay. Yang mana nak tanya lagi, soalan apa-apa boleh tanya, boleh drop the comment. Ataupun macam malulah sis nak tanya, ada tak macam alternatif lain yang macam Zara boleh proposekan dekat korang. Contohlah buka beg biru ke, ataupun mesej Zara dekat TikTok ke, boleh je, tak ada masalah. Okay, boleh je, as long as you all rasa tidaklah terlalu menonjol. Macam ada setengah orang dia macam Zara kan, kadang-kadang malu juga nak tanya, sis nak tengok ni susah jugalah kan. Susah macam Zara akan dengar je tu, lepas tu bagi tahu kat mana. Kalau nak mesej Zara ataupun nak direct mesej Zara dekat TikTok pun boleh, nak tekan beg biru pun boleh. Beg biru tu maksudnya you all betul-betul nak tahu something lah. Beg biru tu macam contoh nak tahu package ke apa, dia orang akan minta nama nak tak silap Zara form dia kejap nama dengan phone number je. Nanti kita akan reach, kita orang PIC akan reach pihak mama dan papa kat luar sana lah, untuk tahu dengan lebih detail kita punya package yang ada. Okay.
Tak silap Zara, dia akan keluar macam ni lah nama. Sebab nombor pun memang dia akan retrieve daripada data kita punya TikTok kan. Okay. Lepas tu juga kita orang nak bagi tahulah yang baru masuk, baru join ni. Hai, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okay, welcome back with Zara dekat Little Khalif, Kalam Khalifah. Bawah Kalam Khalifah ada 10 outlet di sini. Jadi yang baru masuk ni, yang tak tahu lagi, kita punya pendaftaran tahun 2026 sudah pun dibuka. Bila dah dibuka ni, kita ada early bird promotion, which is kalau you all daftar, register before 30 September, you all akan dapat harga 25% discount untuk registration. Daripada harga normal price 400, you all bayar 300 saja. Dan juga you all dapat tambahan satu uniform baju, satu backpack. Yang mana kalau korang nak benda ni, korang kena beli supposedly. Tapi tak, untuk pendaftaran pelajar baru tahun 2026, you all masuk je nak register, kita bagi 25% discount untuk yuran pendaftaran. Okay, you all dapat juga satu uniform lengkap dan juga satu backpack, which is kalau you all betul-betul nak, kalau memang dah betul-betul nak, you all lambat register, memang kena bayar. Tapi sekarang kita bagi secara tak perlu bayar. Nak sebut FREE ni takut nanti kena restrict lah sikit Okay. Untuk pelajar LC sedia ada daripada Kalam Khalifah. Okay, you all dapat 50% discount untuk yuran pendaftaran. Okay, daripada contohlah daripada 4 tahun nak masuk ke 5 tahun kan. Okay, you all nak register lagi kat situ, you all perlu bayar hanyalah RM200 sahaja. Daripada harga normally RM400, sekarang dah jadi RM200 yang itu Okay, siapa ni? Dila. Okay, Dila, thank you follow kita. Dila, alang-alang tu share. Berapa harga beg tadi? Harga beg tadi kalau register untuk pelajar baru, kita bagi secara tak perlu bayar. Tapi kalau nak, sekejap ya, Zara buka dulu. Ataupun Zara tulis je kat sini. Kalau you all nak beli, kita ada ni, tapi nak beli harga dia RM44 tau. Nak beli harga dia RM44. Tapi kalau you all register sebelum 30 hari bulan 9, yang ni kita bagi tak perlu bayar. Dapat lagi satu uniform tau. Okay, kejap. Kalau nak lagi detail, rasanya boleh tekan beg biru atau Zara naikkan kat sini lepas ke tak Zara masukkan stiker kejap. Sorry kalau lambat. Okay, kejap tau. Kejap Zara tulis dulu. Nanti kalau macam contoh korang nak tanya detail ke, ataupun korang nak view dulu ke, nak browse dulu pun boleh rasanya ni kat sini. Tak tahulah lepas ke tak, sebab macam kita tengok dulu. Not approve. Kejap Kejap tahu Zara buat ni. Okay, yang mana baru join belum follow, boleh follow kita dulu. Sekejap Zara nak buat satu stiker sikit kat sini. Kalau you all macam nak view ataupun nak browse dulu, boleh je sebenarnya. Kalau nak beli bag directly pun boleh. Macam contoh kalau contohnya bukan daripada LC Kalam Khalifah, maksudnya public lah kan, nak beli pun boleh juga. Kita orang dah buka dah dekat satu ni yang Zara tengah tulis lah ni. Okay, kalau kat situ korang ni je. Okay, nampak tak yang Zara buat stiker tu? Okay, kat sini korang juga boleh view lah. Korang boleh view, you all nak tengok teaching aids ke, you all nak tengok dekat bahagian shop tu semua ada. Dekat bahagian shop tu semua ada tau. Okay, contoh lah contoh you all akan tengok dekat merchandise, dekat school attire, akan ada juga dekat teaching aids. Yang ni korang boleh tekan je. Tapi yang ni korang kena DOT tu, korang kena buat titik lah, jangan tulis DOT juga. Okay, yang ni dalam tu semua ada. Okay, merchandise kalau you all nak beli apron ke, botol pun ada. Ini pun ada. Okay, kalau untuk LC under Kalam Khalifah boleh aja pick up dekat
dekat LC masing-masing. Boleh buat order dan pick up dekat LC. Kalau jauh ataupun public, you all boleh, orang kata apa, boleh buy postage pun boleh. Tapi add on lah sikit. Rasanya memang dah ada kan kita punya selection. Kalau nak post Semenanjung berapa, Sabah Sarawak berapa, boleh tengok. Okay. Ada je yang public, contohlah bukan under Kalam Khalifah, tapi nak juga kita punya ni, boleh je kita buat, kita jual kan. Boleh je kita jual. Sebab ada orang dia memang nak Kalam Khalifah punya merchandise ni, dia nak beli. Jadi kita bagi je. Okay. Untuk apron pun ada Untuk apron pun ada. You all kalau nak lagi detail, nak tengok dekat mana, you all boleh tengok tau. Yang ni kita punya ni, dia ada tulis lah Kalam Khalifah. Yang ni apron punya lah. Okay, kalau under ni, kalau you all yang tak nak under tulis Kalam Khalifah, ada ke? Yang ditulis Lita Khalid je. Ni. Okay, sebab yang ni kan ada Kalam Khalifah punya kan. Okay, contoh kalau nak yang macam public punya lah, nak yang macam biasa punya Lita Khalid, kita ada bottles, kita ada backpack, tak silap Zara, backpack pun ada. Okay, kalau korang nak, boleh je view dulu atau browse kat situ. Ataupun kalau yang betul daripada LC kita, you all nak make order lah, nak order, boleh je pergi dekat sini. Dia tak boleh tekan tau, tapi you all kena tulis. DOT tu korang kena tukar kepada titik. Sebab bila Zara masukkan terus tu WEB, SIT tu, dia jadi restriction. Jadi susah jugalah. Gitu. Okay. Yang mana nak tahu dengan lebih detail, dengan lebih lanjut, boleh saja komen dekat Zara lah. Alang-alang tu yang mana belum follow lah kita dulu follow kita dulu. Okay, untuk package kita tawarkan 3 package untuk papa mama, mami daddy, yang mana nak hantar anak daripada 7.30 sampai pukul 5.30 petang. Kita sediakan package Almas. Package Almas. Okay, kalau nak hantar anak sampai pukul 3 je, 7.30 sampai 3 petang, kita ada package Al-Zahab. Kalau nak pukul 7.30 sampai 12.30 hari ataupun half day lah katanya, Al-Fidah. Yang tu ada 3. Kita ada 3 package lah. Setiap package monthly yuran dia berbeza-beza. Tau. Okay. Untungnya dekat Lita Khalid ni, ataupun Lita Khalid Kalam Khalifah ni, kita kalau yang Almas ni banyak sangat banyak sangat. Almas 7.30 sampai 5.30 petang, kita akan ada program after school ataupun extra curricular activity. Activity maksudnya you all akan ada Drawmania, kita akan bagi archery, kita bagi abacus. Yang tu memang semua kita bagi aktiviti tu, tak perlu pun you all bayar fees. Okay. Tapi kalau you all nak swimming class ataupun taekwondo, you all kena tambah sikit lah. Kalau taekwondo tak silap Zara RM60 kan 1 bulan penambahan. RM60 1 bulan. Ataupun kalau you all nak swimming class akan ada dia punya rules and regulation lah, yang mana RM200 kalau untuk yang nak join. Tapi kalau untuk swimming class, swimming academy, public nak join pun boleh, LC sendiri nak join pun boleh. Okay, perks of join Lil Fins. Okay, kita punya transportation memang kita sediakan untuk LC under Kalam Khalifah dekat area Kota Baru, area Kubang Krian, Tunjung, Pasir Tumbuh Pasir Tumbuh, Lundang, Panji, semua ada. Yang tu kita cover. Kita sediakan juga light refreshment untuk diorang lah kalau yang join. Okay, korang yang mana belum follow kita, boleh follow kita dulu tau. Follow kita dulu, nanti kita bagi tahu apa yang korang nak tahu. As long as ada soalan daripada pihak papa mama, mami daddy, ibu umi, wali abi, boleh je. Okay, follow je kita dulu. Yang mana memang nak cari, memang nak beli, boleh tengok dekat bahagian ni tau. Sebab Zara tak buka lagi beg kuning. Kita tak prepare lagi item-item yang perlu ada untuk beg kuning. Lambat sikit lah Tapi kalau nak directly purchase, boleh pergi kat sini. DOT tu, dot tu tukar kepada titik tau. DOT tu tukar kepada simbol titik. Nanti you all boleh tengok kat situ tau. Smile, thank you tau join kita punya live Okay, untuk subjek yang ditawarkan, kita ada jugalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga tulisan Jawi. Okay, untuk subjek lain kita ada juga matematik. Okay, matematik, sains, seni, craft, pengajian Islam, pengembangan fizikal pun ada jugalah. Macam physical education tu memang ada. Kita sediakan juga tau.
Okay, yang mana nak tanya pasal package ke apa, boleh. Nanti Zara bagi tahu. Lupa juga nak bagi tahu. In case untuk pelajar baru, diorang kena kalau nak masuk Little Kalam Khalifah, diorang kena face dulu trial class. Yang mana memerlukan korang bayar fees untuk trial class tu sebanyak RM50 sahaja. Okay, untuk yang existing tak perlu dah kan. Existing tak perlu. Yang memang dah daripada LC tak perlulah. LC Kalam Khalifah tak perlu dah. You all, kalau untuk yang ambil package Almas daripada 7.30 sampai 5.30 petang tu, Zara nak bagi tahu, diorang akan ada camp, school break camp. Maksudnya cuti sekolah tu ada camp. 3 kali untuk 1 tahun. Kita sediakan pada bulan 3, bulan 5 dan bulan 8. 9 March, Mei dengan September. March, Mei dan juga September kalau ambil yang package Almas lah, pukul 7.30 sampai 5.30. Okay, kita ada banyak lah. Sebagai contohnya example of camp, kita ada leadership camp, solat camp, Islamic Manner Development Camp, which is sirah lah, storytelling macam tu akan ada. Okay, jadi maksudnya masa yang ada tu kita gunakan dengan sebaik mungkin, dan juga orang kata terisilah dengan perkara-perkara yang berfaedah. Berita baiknya untuk pendaftaran tahun 2026 next year punya aktiviti akan ada insya-Allah lah horse riding. Okay, betul? Okay, sorry. Lupa, masa dah bercampur dengan kepala kita. Okay, untuk yang nak darjah 1, darjah 2, kita ada juga KAIS, iaitu Kalam Integrated School. Yang mana nak daftar darjah 1, darjah 2, kita accept sampai tahun depan, tahun 3 Year 3 pun dah available. Okay, untuk LC kita terima daripada 4 ke 6 tahun. Okay, 4, 5, 6 pun kita dah terima. Istimewanya tentang LC kita ni, Zara nak bagi tahulah. Untuk LC Lundang, apa yang Zara tahu apa yang Zara tahu, dapat nombor 4 nombor 4 untuk seluruh Malaysia, tapi nombor 1 dalam Kelantan. Okey, sama juga dengan Kubang Krian 1. Diorang dapat nombor 5 dekat Malaysia, tapi nombor 2 dekat Kelantan. So maksudnya kalau you all dekat mana-mana outlet anda Kalam Khalifah, you all boleh je join kita punya ni. Kita akan sediakan lah, kita akan bagi table ataupun package. Kita akan breakdown lah untuk sesinya, apa yang kena bayar, apa yang kena bayar. Okay, untuk yang tanya, bukan ke mahal ke untuk daftar untuk yuran tahunan dia, bukan mahal ke? Okay, untuk first tu memang akan banyak sikit lah, tapi jangan risau, kita bagi ansuran selama 3 bulan. Okay, nak bayar berapa kali, as long as jangan lebih limit 3 bulan tu, okay, tak ada masalah tau. Okay. Yang baru masuk, baru join, belum follow lagi, boleh follow kita dulu tau. Yang mana yang dah follow, terima kasih. Okay, yang mana yang dah follow, terima kasih. In case kalau you all macam contoh nak cari teaching aids macam ni, okay, macam mana nak mirror Macam mana nak mirror? Sekejap Zara mirrorkan dulu tau, sebab Zara takut tertukar. Okay, Zara mirrorkan dulu. Siapa yang nak beli square building block ni, you all boleh beli. Memandangkan sekarang beg kuning tak ada, either you all nak buy postage atau memang dah LC, anak dia dah LC under Kalam Khalifah, boleh je pick up dekat kita punya cawangan lah. LC mana? Okay, LC mana? You all boleh buat pembelian dekat sini. Nampak tak yang stiker Zara tulis tu? Ni bagus Contohlah dah hantar anak pergi. Memanglah kita parent memang nak cari tempat yang terbaik untuk hantar anak kita. Macam Little Khalid ni memang dia dah sekalikan lah, dah sekalikan akademik dan juga Islami untuk lahirkan khalifah-khalifah yang berjaya. Okay, macam dalam ni dia banyak tau. Dia akan bagi wheels, dia akan bagi blok macam ni lah. Okay, kod lah bila cuti kan, macam contoh hari apa kita cuti? Hari Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu kita cuti, parent mesti nak spend time kan dengan anak-anak. Okay, kalau nak cari activities lah, contohnya cari aktiviti, boleh je purchase kita punya ni square block ni. You all nak buat apa? You all nak buat kereta ke? You all nak buat anything yang Zara buka tau. Zara buka Okay, boleh je. Banyak kot kita punya teaching aids dalam tu.
So kalau you all macam rasa berbaloi beli ni, boleh beli, boleh je. Tengok kat situ. Sana nak buka takutlah. Okay, boleh je. Berapa harga? Oh, harga beg tadi dah tulis dekat situ. Okay, korang yang ada dalam ni, yang mana nak tanya, boleh tanya Zara. Ataupun kalau korang macam contoh, Zara saya nak tanyalah, kita punya contohlah kalau daripada luar, daripada LC luar, nak balik ke sini, nak masuk ke sini. Contoh, ada setengah orang daripada Bangi, macam session lepas ada parent yang tanya. Ada parent yang tanya kalau nak join dekat under Kalam Khalifah, macam mana prosedur dia kalau dia dah under Little Khalif dekat Bangi ke, dekat KL ke kan. Boleh. Kita boleh je bagi tahu package apa yang ada, apa semua tu ada, boleh. Cuma diorang kena masuk trial class balik lah. Kenapa kena adanya trial class? Sebab penting untuk kita punya ni buat penilaian. Okay. Jelas ke? Matalah nak buka lah ke Zara ni. Tak apa lah Zara tunjuk je apa yang ada, you all akan dapat dalam ni lah. Okay, you all akan dapat orang kata apa, pelbagai warna, pelbagai saiz dalam ni tau. Ini pun untuk anak-anak ni, untuk ni contohnya tangan kita memanglah besar, tapi tangan anak kecil kan, dia boleh cekam benda ni. Maksudnya dia merangsang dia orang punya motor untuk pegang benda-benda macam ni, nak balancekan tangan, nak pegang, nak cekam, nak genggam, boleh. Sebab dia besar dan juga tidak tajam, tidak membahayakan anak-anak tercinta. Yang ni harga dia selalunya kalau dalam, tak silap Zara lah, sekarang tengah ada sale. Kalau you all pergi dekat sini, you all akan tengok harga dia akan turun sebanyak 50%. Harga dia akan jadi RM22 sahaja. Okey, daripada harga sebelum RM44, hari ni you all boleh beli dengan harga RM22. In case kalau yang anda memang betul dah belajar under LC Kalam Khalifah, nak pick up boleh pick up. Kalau nak yang jauh, yang nak bayar postage, boleh pilih option postage. Berapa ringgit kalau Semenanjung postage? Okey, Sabah Sarawak tak ada lah Okey, Sabah Sarawak tak ada korang. Hanya ada untuk Semenanjung saja. Satu pembelian tu you all boleh bayar, ataupun satu postage tu, satu parcel tu RM8 sahaja. In case you all memang nak buat penambahan uniform ke, nak beli backpack ke, nak beli bottles ke, boleh dalam yang Zara buat stiker ni. Jelas ke? Nampak ke? Yang tu kena boleh, tapi DOT tu tukar tau, buat titik je. Sebab Zara tak boleh tulis titik kat situ, dia jadi not approve. Jadi Zara kena tulis DOT. Okey? Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, macam Zara, boleh ke saya tanya sikit? Boleh ke saya tanya sikit berkaitan dengan apalah, contohlah ada setengah orang tanya. Ada orang setengah tanya, ada orang akan tanya, mahal ke yuran dia? Kalau macam tak mampu nak bayar macam mana? Macam contoh nak join, tak tahu prosedur, monthly dia berapa, apa semua kan? Korang boleh komen dekat sini, nanti Zara bagi tahu. Okay? Kita juga gunakan, kita ajar anak-anak, kita merujuk kepada kaedah kita ajar teknik phonics. Phonics untuk bahasa lah. Macam contohnya, you all boleh tengok dekat kalam flip ni. Yang ni tak boleh nak tunjuk penuh sangat, tapi Zara tunjuk je lah Zara tunjuk sepintas lalu je. Yang ni pun ada dalam ni. Dalam ni juga, you all kalau contoh, kita tunjuk kat sini kan ada consonant plus vocal kan. Contoh lah, dia pergi kita macam macam ni nak cakap dekat korang kejap Kita bagi contoh kita kaitkan huruf dengan bunyi sekali. Contoh ma. Kita kaitkan sekali. Kita ajar membaca. Yang ni kaedah membaca lah kiranya. Yang ni tak boleh nak tunjuk sangat sebabnya kita ada PNC punya privacy sikit lah. Sebab yang ni memang kita build sendiri kan. Okay. Korang kalau betul memang nak tanya soalan, boleh tanya juga. Kita ada juga play based learning, jangan risau. Kita ada sediakan books, module, exercise yang boleh help your children untuk lebih efektif lah dalam children development. Okay, kita buat dia jadi dia tak duduk macam ada setengah anak-anak kan, kalau macam dia tak nak berkomunikasi, dia tak nak hari tu duduk je.
Ada. Thank you. Yang mana yang baru masuk, baru join, belum follow kita lagi, boleh follow kita dulu. Okay, Zara ada 10 outlet. Yang baru masuk ada 10 outlet. Nampak dah tergagap-gagap dah kita kat sini. Kita ada 10 outlet tau korang. Kalau korang nak join mana-mana LC under Kalam Khalifah, you all boleh tengok dekat Kubang Krian 1, Kubang Krian 2. Tengok tu, Little Khalid Pasir Tumbuh pun ada dalam ni. Kalau nak directly pun boleh. Okay, kita ada Tunjung 1, Tunjung 2, Pasir Tumbuh, Jelawat, Panji. Kita ada Lundang, Tok Bali dan juga Brace. Cara nak apply kerja macam mana ya? Apply kerja dari segi sudut mana tu? Position apa? Kalau Zara boleh suggest untuk contact kita punya HR lah. Tapi untuk lagi detail, boleh tekan beg biru dekat bawah. Dekat bawah tu, nampak tak bawah tu? Beg biru. Beg biru nampak tak? Sparkles beg biru. Beg biru tu tekan. Cuba try. Okay, yang baru masuk, baru join, belum follow kita, boleh follow kita. Umur 4 tahun dah boleh hantar kan? Boleh. Boleh hantar. Tak ada masalah. Kita Mami Atika Bulal, umur 4 tahun memang kita dah terima 4, 5 dan juga 6. Boleh datang untuk try. Lupa juga nak bagi tahu, kita punya pendaftaran 2026 sudah pun buka. Kita bagi promotion early bird untuk yang daftar sebelum 30 hari bulan 9. You all akan dapat satu backpack yang bernilai RM44 secara tak perlu bayar. Ya Allah, nak sebut tadi takut terrestrict pula. Okay, satu uniform kita bagi. Okay, kalau pakai Pampers tak ambil ke? Kalau pakai kita ambil. Siapa cakap tak ambil? Habat mai sikit. Siapa kata tu? Buat. Kita ambil semua as long as dia 4 tahun. Boleh cuba trial class kita dulu. You all need to bayar fees RM50 dulu lah. Boleh je. Okay, Miss Atikah Bulan, Zara nak bagi tahu tau. Kita under Kalam Khalifah ni ada 10 outlet. Yang mana kalau dekat dengan kita boleh ataupun dekat lah, boleh cuba dulu ke situ. Okay, per month berapa ya untuk 4 years? Kita ada 3 package. Package mana yang nak? Package pukul 7. Tak apa, Zara terangkan dulu lah. Zara ada 3 package, pukul 7.30 sampai 5.30, 7.30 sampai 3 petang, pukul 7.30 sampai 12.30 hari. Maksudnya half day lah. Saya nak area beris bacok Kelantan ada. Ada. Betul, ada beris bacok kita ada. Beris bacok kita ada. Kalau untuk 4 tahun, kalau nak ambil package tu, tengok monthly lah. Area package 3 yang mana, Almas ke, Azhab ke, Alfidah ke, kalau nak boleh. Tapi kalau nak lagi detail, boleh tekan beg biru kat bawah tu. Nanti kita orang akan hantar package mana yang available, apa yang ada dalam package tu. Gitu terbelik-belik lidah Zara ni. Jelas tak Mami? Yang pakai Pampers pun kita terima, tak ada masalah. Okay, lepas tu kalau ambil yang 7.30 sampai 5.30 tu untunglah. Sebab you all akan ada extracurricular activity. You all ada dramania, archery, abacus. Lepas tu you all anak-anak juga akan ada solat berjemaah Zuhur dan juga Asar. Okay, tapi kalau untuk Azhab 7.30 sampai 3 petang ada je. Kalau sampai 12.30 tu harga berapa? 12.30 monthly kan? Monthly 440 kalau monthly. Kalau monthly 440, tapi you all need to face trial class first. Lepas tu ada yuran pendaftaran sikit lah. Kalau macam contoh bila breakdown kan banyak, you all nampak macam figures tu banyak ataupun besar, boleh je buat pembayaran secara ansuran selama 3 bulan. Gitu. Miss Atika Bulan, boleh tekan beg biru terus. Tekan beg biru terus, nanti kita punya PIC akan ni. Sama je ke fee dekat mana-mana? Kalau anda Kalam Khalifah sama. Untuk 10 outlet yang Zara bagi tahu tadi, anda Kalam Khalifah sama. Cuma anda franchise lain Zara tak pasti. Dah tekan dah beg biru, masuk tak? Beg biru. Ada. Ada. Okey. Nanti PIC kita akan hantar kontak pula. Kita akan bagi fees, kita akan bagi package apa yang available, aktiviti apa yang ada. Ada ke area branch Pasir Mas? So far.
Untuk betul-betul Pasir Mas tak ada. Tapi kalau untuk area Tunjung ada. Okay, Zara baca tau. Nanti sekejap Zara sebut outlet yang available. Zara 10 ni. Zara kurang sikit ni, tak ingat dah 10 ni Zara ada area Kubang Krian 1, Kubang Krian 2, area Tunjung, area Pasir Tumbuh, area Jelawat, area Panji, area Lundang, area Tok Bali, area Beris. 10. Untuk Kubang Krian kita ada 2, untuk Tunjung kita ada 2. Yang tu 4 dah kat situ kan. Lepas tu Pasir Tumbuh, Jelawat, Panji, Lundang, Tok Bali dengan Beris. Beza ke Lita Kalib biasa dengan Kalam Khalifah? Untuk for my knowledge, Lita Kalib tu dia adalah satu organisasi yang besar. Tapi bawah dia akan ada sub organisation yang lain. Macam Zara under Kalam Khalifah, yang mana under Kalam Khalifah ni dia ada modul-modul tertentu yang dia orang buat. Dia orang ada teaching aids, macam contoh yang ni kan. Contoh yang ni Kalam Khalifah sendiri yang bina. Betul kan? Sorry lah kalau salah. Janganlah tengok gitu, malu. Okay. Okay. Kita juga ada banyak event tambahan tau korang. Setahu Zara kita event besar yang akan datang ni, kalau korang nak tahu, kita ada Family Sport Day. Okay, kejap selamat tengah hari Coach Taekwondo LLC hadir. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Ros. Anak saudara saya Lita Kalib tak silap Perman 270. Betul ke harga tu? Yang tu kena tanya branch lah kot. Sebab dia depend pada branch. Sebenarnya dia depend pada branch. Ada setengah branch dia tak ada aktiviti tambahan macam kita orang. Kita orang akan ada aktiviti tambahan sikit lah. Mungkin a little bit pricey sikit. Tapi dia depend lah. Boleh survey dulu dengan kita package apa yang ada. Nanti kita akan hantar dekat Miss Atikah lah, untuk Mama Atikah. Okay. Contoh untuk upcoming event yang akan ada lah kita ada Family Sport Day. Family Sport Day tu semua student terlibat tau. Macam mana Zara tengok kita ada Family Sport Festival, kita ada Lita Dai Challenge, kita ada Year End Concert, kita ada Market Day. Yang tu memang kita buat. Kita ada kita banyak aktiviti tambahan untuk kita build confidence, kita build experience, kita build knowledge untuk anak-anak. Including sekali kita sediakan juga Lil Fins Academy. Kita Kalam Khalifah je kan yang ada Lil Fins kan? Setahu Zara, Kalam Khalifah sahaja yang ada Lil Fins Swimming Academy. Yang mana kalau parents tu betul nak tambahkan lagi dia punya aktiviti swimming lah. Macam contoh kan, kita kalau yang 7.30 sampai 5.30 petang tu, kita orang dah bagi secara dalam fees tu memang dah include sekali aktiviti Drawmania, Archery, Abacus, semua dah ada. Tapi kita orang kata apa, bagi optional lah kot parents nak tambah lagi taekwondo ke, swimming ke, tapi dengan additional fees lah. Okay. Kalau yang swimming tu mostly Zara dapat feedback yang positif lah. Sebab 4 tahun kanak-kanak belum lagi terdedahkan untuk belajar berenang teknik yang betul, aktiviti apa yang boleh main. Kalau pergi pool tu ada setengah parent tu dia akan bergantung, berharap pada parent dia sahaja. Kalau dekat sini yang mana memang nak join kita punya LC, kita offer jugalah kod yang nak, boleh terus register, boleh tambah sekali lah, optional sahaja. Okay, optional sahaja. Okay, kita ada juga taekwondo tournament. Kalau yang dah join taekwondo tu, kita akan kita buat lah ni, kita buat tournament dia. Okay. Apa lagi tu? Kita ada juga English Week every month. Kita selalunya lah kita punya cara kaedah ni, kita akan buat fokus kepada vocab. Kita ada new team, banyak sangat. Banyak aktiviti. Setiap Lita Kalib dia ada modus operandi diorang. Macam kita orang ada jugalah apa yang kena buat. Okay, macam contoh big event untuk next month adalah ni lah festival, sport festival event tu. Banyak je. Diorang yang pernah join sekarang ni kan, saringan untuk Lita Dai, betul tak? Sekarang ada anak-anak yang ada anak-anak tercinta kita under Kalam Khalifah ni join kita punya saringan untuk join Lita Dai punya challenge. Ada banyak banyak aktiviti yang kita buat. Sama juga kalau you all pilih mana-mana package, start mana-mana package. Kalau 7.30 sampai 5.30 tu breakfast, lunch, tea break, solat Zuhur jemaah, asar jemaah ada. Gitu. Tapi untuk yang sampai pukul 3 petang tu, kita ada sampai lunch sahaja tak Zara.
lunch dan juga Zuhur berjemaah. Okey, Miss Betty, Mama Betty, start umur berapa ya boleh daftar Little Khalif? Kalau untuk anda Lam Khalifah, kita ambil daripada 4 tahun sampai 6 tahun. Daripada 4 tahun sampai 6 tahun. Okey, kita sediakan 3 package. Okey, lupa juga Zara nak bagi tahu, kita punya pendaftaran baru kita sudah pun buka new registration untuk tahun 2026. Sudah pun kita buka. Yang mana kalau you all orang kata apa nak daftar macam new student nak register under LC Kalam Khalifah, kita bagi 25% on yuran pendaftaran. Harga sebenarnya 400, you all bayar hanya 300. Tetapi Zara bagi lagi satu backpack yang berharga RM44 ni, you all tak perlu bayar. Yuran uniform berapa Kejap uniform school attire berapa ringgit lupa lah kita. 57. Kalau nak tahu yuran pula dah. Uniform ni saja dah 50 lebih awak. 50 mana okey, uniform saja RM57. Okey, tapi kita bagi tak perlu bayar sebab you all grab early bird promotion, daftar sebelum 30 hari bulan 9. Zara bagi satu bag yang bernilai RM44, satu uniform RM57 yang mana korang tak perlu bayar. Tak perlu bayar. Yang tu korang tak perlu bayar. Jangan risau. Okey. Yang mana nak tahu dengan lebih detail, boleh sahaja tekan dekat beg biru kat bawah tu. Ataupun ada soalan yang nak utarakan, boleh utarakan juga kat sini lah. Boleh drop the comment, nanti Zara bagi tahu juga. Jadi jangan risau tau korang. Jadi jangan risau, kita akan assist korang. Contohlah macam mana saya nak tahu ada apa hari ni, buat apa hari ni, kita akan bagi tahu. Okey? Kejap Zara tengok lagi apa yang perlu Zara bagi tahu untuk yang nak ambil, orang kata apa yang nak ambil package, boleh je komen nak tengok package apa. Okay, thank you tau Nasi Khomo. Follow kita. Speech delay terima tak teacher? Speech delay so far berdasarkan feedback kat sini ataupun berdasarkan experience kita terima, and then kita train sampai dia ada perubahan. Cuma kalau nak tahu dengan lebih detail, boleh try kita punya trial class dulu. So far ada je yang hantar, and then kita dah dapat feedback daripada parent, ada perubahan lah dari segi sudut. Ada perubahan dari sudut anak-anak lah, more proaktif lagi, orang kata apa lagi confident. Dia apa orang kata, dia ada increment ataupun daripada segi sudut involvement social dia lagi berkembang lah orang kata. Okay, kalau Mama Nabiha dekat dengan kita punya outlet, kita ada 10 outlet. Okay, Zara bacakan untuk Mama tau. Okay, kita ada Kubang Krian, kita ada 2 outlet, Tunjung ada 2 outlet, Pasir Tumbuh, Jelawat Panji, Lundang, Tok Bali, Beris Bacok ada. Ada package untuk baby ke? Paling kecil kita ambil 4 tahun, 4, 5, 6. Tapi kalau nak swimming tu baby ada je toddler 2 ke 3 tahun. Baby kalau untuk swimming akademik ada. Okay, Mami Suha berapa sebulan? Sebulan tengok pada package. Package nak balik 7.30, 5.30 ke, 7.30, 3 petang ke, 7.30, 12.30. Okay, kita ada package dia. Okay, kita ada banyak event, kita ada banyak orang kata apa, banyak extra curricular, kita banyak activities yang luar, aktiviti yang mana ada engagement dengan community untuk anak-anak punya confident diri banyak. Kalau mama, mami, ibu, umi nak bonda, nak tanya ataupun macam nak tahu dengan lebih detail lah pasal package ni, okay, tu boleh tekan dekat bawah. Okay, untuk monthly ke? Mami Suha package paling rendah berapa RM untuk package, tak kisah pukul-pukul berapa. Alfidoh kita ambil 7.30 sampai 12.30 hari. Kita sediakan juga breakfast. Kita sampai breakfast sahaja untuk 7.30, 12.30. Okay, yang tu harga monthly dia RM440.
440 lah. Early registration kita bagi tambahan, you all bayar je, you all dapat 25% diskaun untuk yuran pendaftaran. You all dapat lagi satu beg yang mana kalau korang beli sendiri harga dia RM44. Kalau you all beli sendiri uniform harga RM57. Yang ni pun dah berapa? Yang ni kita bagi secara tak perlu bayar bila you all daftar sebelum 30 hari bulan 9. Okay. Mama Suha, kalau betul nak tahu dengan lebih detail package yang kita ada, fee package, apa including apa dalam contoh 7.5 sampai 5.5 tu apa yang diorang buat, 7.5 sampai pukul 12.5 tu apa yang diorang buat, kita akan bagikan lah, kita akan breakdown satu persatu. Cuma kalau Zara nak sebut semua ni takut nanti you all pening. Kita akan ada modul apa semua kat situ kan. Kalau 5.5 berapa teacher? Max, Papa Max, Zara bagi tahu 5.5 untuk monthly dia kita bagi RM540. RM540 tapi berbaloi sebab you all akan ada semayang Zuhur dan juga asar berjemaah. You all akan ada breakfast, lunch dengan tea break. Lepas tu you all pula akan ada extra curricular activities yang mana yang tu memang dah termasuk dalam fees dia. Ada drawmania, archery, abacus. Tapi kalau contoh nak tambah lagi aktiviti, kita akan ada dua option lah, which is ada taekwondo ataupun swimming. Swimming ni pun ramai yang suka tau. Ada? Papa Max, ada je. Ada abacus, ada. Kita memang dah includekan sekali dalam kita punya plan. Okay, yang 440 tu berapa hari seminggu kelas? Setiap hari lah. Betul. Betul kan? Setiap hari, kalau dekat sini daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Kalau 440 tu 7.5 sampai 12.5, daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Kenapa? Mama nak ada alternate hari ke macam mana? Kalau contoh Zara rasa it's better kalau anak datang hari-hari sekolah. Dia orang lagi ada engagement dengan kawan-kawan, dengan teacher, dia ada one to one reading, dia akan ada orang kata apa? Knowledge gaining. Kalau belah petang berapa pula? Belah petang kalau Zara punya start memang 7.5. Cuma akan ada orang nak ambil sampai pukul 12.30. Akan ada parents nak ambil sampai pukul 3. Akan ada parents ambil sampai pukul 5.30. Okay, kalau Mama Suha nak 7.30 sampai 3 petang. 3 petang ni include sekali breakfast dengan lunch. Akan ada daily extra reading, akan ada liturgi dan juga jemaah solat berjemaah Zuhur ramai-ramai. Gitu. Yang tu harga dia RM500 per bulan, per month. Monthly fees dia. Okay. Kalau untuk dengan lebih detail, sorry lah Zara dah tengok Zara punya moderator tulis-tulis kat depan ni kan. Dah tengah-nganga dah kat sini Kalau betul nak tahu dengan lebih detail ataupun lebih lanjut, kalau contoh takut sekarang tak faham yang Zara cakap kan, nanti boleh tengok, tekan je beg biru dekat bawah tu, boleh isi detail kat situ. Nanti Zara akan hantar package dia. Mama, kalau Mama nak tahu, kita start ambil, kita ni program untuk prasekolah daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun Mama. Yang mana kita punya fokus adalah melahirkan khalifah-khalifah yang dari sudut akademik pun berjaya, dari sudut islamik pun berjaya. Okay, LC kat mana ni sis? Okay, 5A Blood Brother. Okay, Zara ada 10. Under Kalam Khalifah ada 10 outlet. Okay, LC yang pertama Zara boleh bagi tahu, kita ada Kubang Krian, ada 2 outlet. Dekat Tunjung ada 2 outlet. Okay, kita ada juga dekat Pasir Tumbuh. Kita ada dekat Jelawat, dekat Panji, dekat Lundang, dekat Tok Bali dan juga dekat Beris. Yang paling dekat dengan Seri Cemerlang kat mana? Allah, kita Kelantan ni tak sure. Okay, yang paling dekat dengan Seri Cemerlang, boleh try dulu cari location jarak dia antara Panji dan juga Lundang. Zara ni macam tak familiar lagi. Zara pun sesat lagi dalam Kelantan ni. Okay, jadi Zara terpaksa minta bantuan yang lebih mahir lah. Kalau yang dekat dengan Seri Cemerlang adalah Panji ataupun Lundang. Nanti kalau Mami nak tanya anything regarding ni, area Wakacik yang mana paling dekat? Wakacik kat mana? Area paling dekat dengan Wakacik Tunjung.
Yang mana belum follow lagi boleh follow. Okey, kalau sampai 5.5, yuran tahunan berapa teacher? Untuk 5.5 yuran tahunan a little bit banyak kalau Zara nak breakdown kan. Kalau boleh terus tekan beg biru, Zara hantar package terus boleh. Nanti situ Papa Max boleh tengok terus kot aktiviti apa yang ada, kita masukkan apa, modul apa yang kita guna. Itu lagi better sebab kat sini macam tebal sangat page-nya. Tebal sangat page ni Zara nak sebut satu-satu. Boleh ke? Sebab Zara nak sebut satu-satu, nak tulis ke bawah ni agak panjang sikit lah. Kalau Papa Max nak, Abi Max, Umi Max, Mama Max nak, boleh tekan beg biru. Nanti Zara punya PIC akan hantar package terus. Okay. Okay, memandangkan you all masih lagi macam Papa Mama masih lagi tertanya-tanya, ada yuran tahunan ke? Yuran tahunan ni untuk monthly tu bila kita dah hantar anak kita bulan-bulan kan. Tapi untuk yuran tahunan tu kita includekan sekali event, kita ada kita cover insurans, kita cover modules, kita cover banyak lah. Untuk breakdown ni kalau Mama Suhana tekan je beg biru tu. Kalau dah tekan beg biru, nanti kita akan hantar package lah. Contoh kalau package Almas, apa yang kita masukkan, kita termasukkan sekali yuran apa yang kena bayar, apa yang kalau yuran tahunan tu maksudnya sekaligus untuk permulaan awal tahun tu lah. Untuk monthly tu lain pula. Monthly tu cuma untuk kita teruskan kita punya ni lah, engagement, event ke apa-apa yang kat situ lah. Okay, tapi nanti jangan risau, you all boleh je. Sebab macam banyak sangat Zara nak sebut kat sini ni. Sebab akan ada dokumen apa semua tu. Okay. Thank you Mama Suha, aktif berkomen dengan kita ya. Okay, you all kalau berminat nak beli apa-apa, ataupun korang betul nak try nak browse dulu, nak survey dulu kan, you all boleh pergi dekat sini juga tau. Kalam Khalifa DOT Mart. DOT tu korang tukar kepada simbol titik. Sebab Zara tak boleh nak buat titik kat sini, nanti Zara kena ban. Kat situ nanti you all akan ada kat sini lah. Tapi jangan risau, untuk yuran tahunan boleh bayar installment. Jangan risau. Yang ni kira macam kita daftar anak kita sekolah lah mula-mula kan. Yang yuran yang kena bayar apa semua tu kan, banyak buku apa semua tu kan. Yang tu untuk kita panggil yuran tahunan lah, kita langsamkan terus. Cuma untuk monthly tu mungkinlah ada fees apa-apa. Macam Zara punya mula-mula nak masuk U kan, dia akan kena bayar satu apa orang kata, satu yuran yang memang untuk the whole semester, the whole entire years yang Zara duduk kat situ. Contoh kalau Zara pergi masuk U 4 tahun, bayar sekali tu je yang mula-mula sekali tu kan. Yang tu. Lepas tu untuk every sem tu kena bayar yang lain pula. Samalah konsep dia macam tu. Okay, samalah konsep dia macam tu. Okay, mana belum follow lagi, follow dulu Zara. Follow dulu kita, nanti you all boleh tengok tau. You all boleh tengok dekat social media kita. Banyak aktiviti yang kita lakukan. You all yang paling latest tak silap Zara, kita ada ni tau. Kita ada school break camp hari tu kan, yang dekat KAIS kan. Kalau yang macam ada anak umur 7 tahun, 4 tahun nak hantar kita punya KAIS, itu Kalam Integrated School, kita terima juga. Yang tu pun ada Kalam Khalifa juga. Ada setengah parent tanya, daripada LC nak ke sekolah rendah tak ada ke? Ada, kita sediakan tahun ni adalah year 1, year 2 kita accept. Tahun depan insyaAllah akan bermula year 3. Year 3 kita ambil. Okay. Banyak ya, kalau korang nak boleh je terus orang kata apa, tekan beg biru dekat bawah. Yang mana belum follow tu, follow dulu tau. Yang mana belum follow dulu. Follow dulu. Tak jumpa beg biru tak apa, Zara bagi tahu kat sini. Okay, Zara bagi tahu kat sini tau. Nampak tak beg biru tu, tekan je. Nanti dia akan keluar satu form. You all masukkan nama sahaja. Nanti kita orang PIC memang akan detail lagi tanyalah. Kalau berminat nak tengok package apa, daripada cawangan mana nak pergi. Kalau contohnya, kalau yang macam contoh sekarang, kalau ada yang betul nak masuk sekolah rendah, kita providekan jugalah KAIS punya. Ataupun yang nak datang untuk belajar swimming sahaja, kita ada juga swimming academy. Okay, Zara semua langsam semua 3-3. Okay, anak saya LC Pasir Tumbuh, next year pindah Penang. Nanti sama buku dia dah habis, kena mula balik.
Okey, anak Umi Hasha ni, LC daripada Pasir Tumbuk. Next year dia akan pindah ke Penang. Nanti sambung buku dia dah habis tu ataupun kena mula balik? Sambung pun boleh. Kalau modus yang sama boleh sambung balik. Tak ada masalah. At least nanti boleh refer dulu dekat branch yang sana. Kalau sama boleh je sambung, tak ada masalah. Boleh je sambung. Okey? Jangan risau. Jelas tak Umi? Jelas tak Umi? Kenapa pindah? Tukar tempat kerja ke balik kampung? Okey. Yang mana belum follow dulu. Yang mana belum follow dulu. Zara ada 1 minit sahaja lagi sebelum Zara melabuhkan tirai. You all boleh je drop komen untuk tanya apa-apa. Ataupun masih lagi ada macam contoh belum follow kita, follow lah kita dulu. Thank you yang mana yang dah like tu. Terima kasih. Zara doakan semoga papa mama, mami, daddy dipermudahkan urusan untuk daftar dekat LC.